Okey, ni kita bagi Amani pakai Holy Landmark buat mic. Lepas tu dia pakai tudung hitam buat pizza. Boleh Amani buat masak. pizza. Macam mana? Boleh masak. Pizza pun tak tahu buat Amani. Kita letak mozzarella lagi. Ni dah mozzarella ni. Yelah, nak masuk tangan. Awak beli mozzarella kat mana Afia? Cantik baju awak. Beli kat mana ni? Basah ni. Kat tangan. Shopee. Malam kita lapar pizza. Ni ada fish ball. Nak buka. Sausage. Tabur pizza. Tabur mozzarella cheese. Dah nak start tabur. Tabur je lah. Amak ni tengah buat pizza waktu malam bersama ibu kerana lapar. Siunya. Janganlah sepah-sepah. Ya. Pizza apa ni? Pizza... tak tahu. Sekarang Amak ni tengah buat apa? Kedekutnya cheese. Haruh dah buah banyak-banyak. Jangan sepah-sepah tak tengah-tengah. Afia, tu belum masak lah kenapa? Dah. Belum masak lah Afia, kenapa? Makan. Kena goreng, kena beli rebus. Ni pizza apa ni? Pizza homemade. Homemade. Perisa apa? Buat sama-sama. Nak buat sama-sama. Sekarang tengah menabur pizza di atas. Menabur pizza. Menabur apa? Menabur apa? Menabur cheese. Moza? Tengok baca tu. Mozzarella. Sedap ke? Sedap. Chili sauce ke? Tomato. Apa ingredient dia ni? Apa ni? Roti gardenia. Lagi? Roti, sos tomato. Lagi? Uish, banyak. Mayonnaise. Cheese mozzarella, sausage. Wah. Putih. Adik dah lapar ke? Ya. Aku lapar ni nak makan. Amak ni sedang menggoreng pizza. Habiskan sebelah. Habiskan dulu. Sikit macam ni. Okey, lepas tu buat apa ni? Sementara tu nak buat ni lah. Sebab Buat apa? Amak ni, berapa darjah Celsius ni? tak tahu. Tu 180. Ya, 180 Celsius. Berapa minit? Tak tahu. Nak bakar dalam ni. Amak ni, sekarang masukkan dalam oven. Sini, cepat Amak ni. Cepatlah. Panas lah. Masukkan dalam oven. Apa dah Amak ni tak tahu. In 10 minutes, number 17, Oreo and Nutella cake in the microwave with just 3 ingredients. You'll have this easy and delicious dessert. We start in one microwave-safe container, adding 6 Oreo cookies. Okey, nak buat apa sekarang? Buat tak tahu. Tak Nak tahu buat- apa nak nama buat dia. Dessert. Dessert. Tak tahu apa namanya. Apa ingredient dia? Biskut, tak kisahlah biskut apa-apa pun. Lagi? Sekejap. Pecah-pecah kan? Kenalah pecahkan. Jangan betul-betul tekan je. Pecah-pecahkan pakai tangan je lah. Dia nak buat apa dan tengah malam. Tak boleh. Afia, no. Tak boleh pecahkan. Pergi masuk dalam peti ais dah kenapa? Memang tak boleh lah. Keras. Tunggu kering dulu lah. Tunggu ni lembut. Tak boleh. Patah. Pecah. Boleh. Boleh. Dia nak buat apalah. Apa tema masakan dia ni? Dessert. Dessert bersama Amani. Afia tak tidur. Kita pecah-pecahkan. Apa? Biskut. Nanti jadi apa? Pizza Hut. Bukanlah. Siapa buat pizza? Itu? Jangan awal pizza. Oh, pizza apa? Putih sos. Biar pedas ke adik. Sosis. Lagi? Cheese. Lagi? Amani, Afia pun tahu ingredient dia. Amani tak tahu. Ada apa dalam dia, Dek? Ada oven. Ada roti lagi. Ada sos. Ya, Ada apalah. sos kat sini. Okey, so kita nak terbang apa?
Susu. Susu. Baik makan terus. Dah. Lepas tu, tu makan. Bukan. Betul? Sabar. Sekarang buat apa? Microwave. Microwave. Nanti dulu. Biar nanti. Microwave seminit je. Okey, cepat. Seminit pula microwave seminit. Abang ni dalam pemikiran buat pizza roti. Ada apa ni dalam dia? Oven. Oh, sekarang ni kita tengah tengok ni. Tengah tengok cara masak Mix dekat it and take it to the microwave iPhone. for 1 minute. Until it's Oh, ready, bangun sedap lah. Nutella Tengok ni. or Oreo cookies. And done. Now I just use a little Zahira patutnya masak sebab Zahira tahu masak. Amani tahu tidur makan. Fia sibuk je. Apa ni? Sepah. Tengok Aman tengah masak tu. Masak lah. Apa dia? Tak suka masak. Nak masak lagi. Buat lagi 2 minit. Tengok. Tengok apa Ada- benda? Tukum. Nak tengok biskut. Buat lagi 2 minit. Tak tepuk. Ini apa dia? Dia tak susu biasa je tapi rasa macam kek. Kek batik. Bukanlah. Dengan pizza dia, dengan ini kan bagi Zahira. Zahira tu. Okey. Sedap tu pizza roti. Ada apa dalam dia? Ada apa? Sosis, cili lagi? Ada banyak. Ada banyak.